Seronoknya main hari ni. Kumpulan aku menang pula tu. Dah pukul 7 ke? Cepat betul masa berlalu. Kawan-kawan, jom balik. Kita sedia untuk solat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semuanya nampak sihat belaka. Mesti rajin beriadah kan? Kawan-kawan, tahu tak apa maksud riadah? Riadah ialah gerak badan, senaman atau segala aktiviti yang dilakukan untuk menyihatkan badan. Islam mendukung untuk umatnya menjaga amanah tubuh badan. Inilah sebab kenapa kita perlu bersenam. Meski penat, busuk di ketiak pun dapat. Tapi Allah menyukai orang yang badannya sejahtera dan kuat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innallaha astafahu alaikum wa zaduhu bastatan fil ilmi wal jism. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilihnya Talut menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya dalam kelebihan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Surah Al-Baqarah ayat 247. Rakan-rakan kasihi, mari beriadah. Beriadah syarat kebaikannya, badan yang sehat, celiklah fikiran terisi masa, tanpa melalaikan, hindari penyakit, aman kehidupan. Bukan itu sahaja, tika diri tangkas di padang, usah dilupa pada yang esa, hormati rakan, menang di julang, batasan aurat perlu dijaga. Makcik yang pergi aerobik tu pakai baju jangan sendat-sendat tau. Hayatilah sirah kisah Nabi Muhammad SAW. Ternukil di dalam hadis Nabi, tatkala Nabi beriadah, baginda pernah memanah bersama sahabat. Berkuda menjadi hobinya, berenang-renang bersama isterinya, menjadi latihan sebagai persediaan diri menghadapi peperangan menentang musuh. Sunnah Nabi jadi ikutan agar jihad Islam tersemat dalam diri. Rakan-rakan, masih ingat lagi tak? Kebelakangan ni, keadaan cuaca yang terlalu panas di negara kita menjadi punca aktiviti riadah dan sukan di sekolah dibatalkan. Ada rakan-rakan kita yang menghadapi strohaba sehingga memudaratkan kesihatan. Namun percayalah, beriadah tidak semestinya mengangkat beban atau berjemur di tengah padang. Tapi cukup dengan aktiviti ringan seperti regangan. Rakan-rakan, marilah kita beriadah bersama. Hubungan erat terjalin dibina. Badan sihat, nikmat teristimewa. Jagalah ia, moga tidak sirna. Oleh itu hadirin sekalian, akhir kalam berusahalah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Jagalah ia dengan jadikan riadah sebagai amalan dan rutin harian. Nikmat ini jika hilang, tiada galang gantinya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sekian bicara daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.